Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan berapa orang nabi di langit? 7 5, 4, 6, 9. Almost. 8. Jawapannya 10. Siapakah ibu susuan Nabi Muhammad? Halimah Sa'diyah. Selepas Halimah Sa'diyah. Ummu Kalsum. Sikit lagi. Ummu Hani. Ummu Haniah. Ustaz tak tahu. Ummu Aiman. Apakah nama telaga yang menjadi lokasi perang Badar? Telaga Telaga Sur. Badar. Berapa umur Nabi Muhammad ketika baginda wafat? 62. Almost. 60, 61, 65, 63. Main Yes. dekat. Mana Nabi Muhammad dilahirkan? Di Kota Mekah. Kan? Dan kalau ada bukan, Bukan. terbaik jalan. Okey, bagilah. Siapakah Raja Habsyah yang melindungi kaum muslimin ketika hijrah ke sana? Absyi ke? Absyi. Abbasiyah. Namrud. Nabsyi ke kan? Najasyi. Sisi je aku ingat. Apa gelaran Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul? Al-Amin. Di manakah berlakunya perang Khandaq? Perang Khandaq dekat Madinah. Nama ketua Quraisy dalam perang Uhud? Zaid Abu Lahab. No. Abu Jahal. No. Abu S depan. Yang tu dulu bercinta dengan Iqbal Toy. Abu Sufyan. Abu Sufyan. Apa isi utama piagam Madinah yang dilaksanakan oleh Nabi? Keamanan dan tidak ada peperangan antara dua pihak kan? Quraisy dan Muslim. Apa nama gua tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gua Hira. dengan Abu Bakar berlindung semasa hijrah? Gua Hira. Gusur. Berapa ramai sahabat syahid dalam perang Uhud? 13. Bawah 150. 77. 75. Main itu tekan kan? 74. 73. 78. Dah kisah. 30 orang. Apakah nama surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Iqra. Iqra. Anak-anak. Nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah.